Tak tahu. Maksud AADK. PK. Apakah maksud AADK? AADK. Tak tahu. Ambil tahu ni. A untuk apa? D untuk apa? K untuk apa? Okey. Mari sini. Dekat. A itu apa? A untuk okey, lepas tak apa-apa. Sini. Come on baby. A untuk Salah juga. kalau yang tadi jawab arak tu salah, try lah benda lain. AADK. Ni seorang lagi try. Orang lain diam. A untuk Nak A untuk arak salah. Bukan agak duduk. Bukan yang dia kata. Itu Jarvis tu. Bukan itu. Itu bukan. Agensi. Nama agensi. Agensi Dia apa? datang tadi, Cik Farid nama dia. Dia datang daripada mana? Dia datang daripada pejabat mana? Pejabat AADK. Betul dah siapa? Aira tadi jawab. Tapi AADK itu apa maksud dia? Apa maksud dia? Dekat tempat pameran tu tadi ada tulis. Awak tengok pameran kan? Fikir balik. Dapat ke tak? Berapa orang dia datang tadi? Sini. Iskandar. 4 orang. 4 orang. Okey, 4 orang pegawai AADK. Betul ya? Oh, betul. Dapat dia pilih sendiri. Okey, pilih sendiri. Okey, cakap apa? Okey, soalan terakhir. Soalan yang senang je lah. Senang je. Okey. Masa mula-mula Cik Farid tadi dia bentang slide yang kedua selepas slide pengenalan diri dia. Ada slide berkaitan dengan Darwih. D-A-R-V-I-H. Soalan dia. Dia. Orang lain dia. Syabah. Apakah maksud bagi huruf H? Huruf H. Dia tak ikut urutan, dia lupa dah. Dia ingat D, cikgu tanya dulu kan? Tu lah. Angkat tangan, rupanya angkat tangan gitu je. Cepat, apa? Dia tahu gini dah gayanya. Tadi ada D-A-R-V-I-H. Ada 6 tadi. H. Huruf yang terakhir.